Bukan tu je. Dekat-dekat banget bro. Okey, benda ni terjadi dekat Indonesia. Tapi kalau korang nak tahu, bukan kat Indonesia je. Dekat Czech Republic, dekat US, dekat Korea. Pernah terjadi benda ni. Tapi macam mana letupan tu boleh terjadi? Okey, first kali, confirm lah. Mungkin butane gas yang diorang pakai tu adalah butane gas yang macam tak ada safety lah. Safety feature dia tak ada. Dan boleh katakan benda yang low quality. So, macam mana nak tahu yang dia ada safety ke tak? Okey, macam butane gas yang saya pegang ni, dia ada RVR. Apa itu RVR? RVR tu maksud dia Rim Vent Release. Okey, macam mana nak tahu yang kita punya butane gas ni ada RVR? Okey, korang tengok dekat penutup atas dia ni. Okey, kalau korang tengok kat tepi ni macam ada line-line macam lekuk-lekuk ni semua. Ini maksudnya dia ada RVR lah. Dan kalau korang tengok kat packaging dia pun, packaging dia ada tulis RVR. Tapi ada kebanyakan produk dia tulis je macam ada RVR semua. Tapi sebenarnya tak ada. So, macam mana nak tahu ada ke tak? Tengok macam saya cakap tadi. Tengok dekat lekuk-lekuk dekat atas ni. Butane gas ni harga dia nak dekat sama je dengan yang lain. Tapi dia punya kelebihan memang next level lah. So dekat mana nak dapat butane gas ni? Korang boleh dapatkan dekat Mr. DIY je. Tapi kalau korang nak buat online je, korang boleh pergi dekat profil saya dan korang tekan link tu. Dan jangan lupa juga untuk follow akaun YP supaya korang tak tinggal apa-apa update pun daripada kami.